gerakan tingkatan 4. Ini adalah lanjutan daripada bab 9 tingkatan 2, laju dan pecutan. Alright, so takrifnya adalah kadar perubahan jarak terhadap masa. Paksi Y mewakili jarak yang dilalui, paksi X mewakili masa yang diambil. Biasanya masa unit ukurannya diberi ialah saat, minit dan jam, dan bagi jarak meter, sentimeter ataupun kilometer. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa. So this is very important. So this is inilah kecerunan graf ini. Okay, ini adalah kecerunan. So kecerunan adalah perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Okay, so in this case ialah perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa yang akan memberi kamu laju. So graf ini sebenarnya memberi kamu atau mewakili laju sesuatu objek. Okay, now let's go to melukis graf jarak masa. Okay, graf jarak masa boleh dilukis dengan menggunakan dua kaedah. Kaedah pertama ialah menggunakan jadual jarak masa. Okay. Biasanya jadual ni akan diberikan dalam soalan yang apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu sediakan gambar raja dengan paksi Y dan paksi X dan mewakili masa. Tandakan asalan. Ini sangat penting asalan jangan lupa semua ni ada markah. So paksi Y perlu dilabelkan, paksi X perlu dilabelkan dan unit mesti digunakan unit ukuran mesti digunakan. Kemudian kita ambil koordinat ini. Koordinat ini. Ini adalah X dan Y. Dan kita plotkan pada graf. Kemudian apa kita lakukan? Kita sambungkan semua titik yang diplotkan itu dengan satu garis lurus. So kita akan dapat graf jarak masa. Tak berapa susah. Very straightforward. In fact, dan kamu saya rasa kamu dah banyak kali buat graf sebelum ni kan. So it's not a big deal. Alright, melukis graf jarak masa. Ini di sini saya beri satu jadual contoh ya. So setiap hari Sami berjalan ke sekolah dari rumahnya. Jarak yang dilalui dan masa yang diambil diberikan dalam jadual di bawah. So lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di bawah. So perhatikan jadual sudah diberi. Masa dalam minit dan jarak dalam meter. Alright. So okey, di sini cikgu terlupa nak labelkan. So yang ini adalah jarak. Paksi Y adalah jarak dan jarak adalah dalam meter. Yang ini adalah masa dalam minit. Okey. Pastikan dilabelkan dan ini adalah asalan. Alright, ini adalah asalan. Jadi, now apa yang kamu dapat lihat ialah di sini 00 kat sini. Ini adalah titik 00. So ini adalah koordinat 00. Yang ini pula adalah koordinat 51. Jadi bila masa adalah 5 minit, jarak yang dilalui adalah 1 kilometer. Bila masa menjadi 10 minit, jarak yang dilalui menjadi 2 km. Jadi koordinat di sini adalah 10.2 dan di sini adalah 15.3. Selepas dah plotkan titik-titik ini, kita sambungkan dengan menggunakan satu garis lurus. So begitulah kita melukis graf jarak masa.